Cuba cek sekejap. Ada tak emas-emas lama yang tersimpan dalam laci atau dalam peti simpanan anda? Tahu tak, mungkin ada rantai yang dah putus, atau subang yang dah hilang pasangannya, atau cincin yang dah tak muat. Sayang kan? Aset berharga macam tu terbiar je. Hari ni, kita nak tengok satu cara yang sangat bijak untuk buatkan emas tu bekerja dan jana pendapatan untuk anda. Inilah realiti yang ramai orang hadapi kan. Kita simpan emas lama ni sebab sayang nak jual, tapi pada masa yang sama, ia tak bagi apa-apa pulangan pun. Ibaratnya macam ada duit tunai, tapi kita sorok bawah bantal. Rugi kan potensi dia tu? Cuba fikirkan sekejap pasal emas-emas ni. Setiap satu tu sebenarnya adalah aset yang sedang tidur. Memanglah nilainya tak susut macam kereta, tapi ia tak berkembang juga. Ia cuma duduk diam, tunggu masa untuk kita bagi nafas baru dan fungsi yang lebih menguntungkan. Sekarang, bayangkan senario macam ni. Emas lama atau yang dah rosak tu, tiba-tiba boleh bertukar jadi emas baru yang berkilau. Dan bukan setakat itu je. Sepanjang proses pertukaran tu, poket anda sentiasa diisi dengan duit setiap bulan. Macam mana? Menarik kan? Inilah dia penyelesaian yang kita nak sembangkan. Program Special Trade-in atau kita panggil STI oleh Emas Sri Semantan. Ini satu konsep yang boleh ubah terus cara kita pandang simpanan emas kita. Konsep dia simple je sebenarnya. Anda serahkan emas lama anda untuk disimpan selama 6 bulan. Lepas tempoh tu, anda akan dapat balik emas yang baru dengan berat dan kualiti yang sama. Dan bahagian paling best, sepanjang 6 bulan anda tunggu tu, anda dibayar pendapatan pasif setiap bulan. Ya, betul. Anda dibayar untuk menunggu. Jom kita pecahkan lagi apa untungnya. Pertama, aset emas anda tu di-upgrade jadi yang baru, tanpa susut nilai. Kedua, aset yang dulu hanya tidur, sekarang dah jadi macam mesin jana pendapatan untuk anda, setiap bulan. 2 keuntungan dalam satu program, memang terbaik. Ayat ni dah rangkumkan segalanya. Tempoh 6 bulan tu bukan lagi penantian yang kosong, tapi ia adalah tempoh untuk anda kutip hasil. Inilah yang buat program ni sangat-sangat unik dan berbaloi. Okey, berapa banyak hasil yang boleh dapat? Nah, untuk promosi istimewa ni, kadar perkongsian keuntungannya ditawarkan ialah sebanyak RM25 untuk setiap gram emas yang anda sertai. Dan pendapatan ni akan masuk ke akaun anda secara konsisten tau, setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Tak ada miss punya. Sekarang, jom kita tengok potensi sebenar angka-angka ni. Kalau kena dengan jumlah simpanan emas, pendapatannya boleh jadi sangat-sangat lumayan. Cuba tengok contoh ni. Katalah anda trade in 200 gram emas. Dengan kadar RM25 per gram, anda akan terima RM5,000 setiap bulan. Kalau darab dengan 6 bulan, jumlah pendapatan pasif anda ialah RM30,000. Wow! Semua ni datangnya daripada emas yang dulu cuma duduk dalam laci. Emas lama jadi baru dan anda untung RM30,000. Nampak tak potensinya sekarang? Okey, bunyinya memang hebat. Tapi susah tak prosesnya? Jom kita tengok betapa mudahnya sebenarnya untuk anda mula. Prosesnya ada 3 langkah mudah je. Pertama, simpan emas lama anda. Kedua, terima untung setiap 30 hari. Dan yang ketiga, lepas 6 bulan, tebus emas baru anda. Itu je. Simpan, dapat duit, tebus. Sangat-sangat mudah. Anda mungkin rasa, okey, setakat tu je lah untungnya. Tapi, tunggu dulu. Ada lagi yang lebih besar menanti. Kalau anda serius nak manfaatkan program ni sepenuhnya, ganjaran dia boleh jadi jauh lebih luar biasa daripada sekadar pendapatan pasif bulanan. Memperkenalkan cabaran Special Trade-in 2026. Hadiah utama dia, sebuah kereta mewah Mercedes-Benz CLA. Dan yang paling penting, ini bukan cabutan bertuah tau. Ini ganjaran yang anda boleh capai melalui usaha anda sendiri. Jadi, macam mana nak dapatkan kunci kereta idaman ni? Sasaran dia jelas. Capai jualan peribadi 1,000 gram, kekalkan momentum 200 gram sebulan dan kumpul total 5,000 gram. Ia macam satu plan tindakan untuk anda miliki hadiah ni. Dan ingat, tawaran ni terhad untuk 500 orang pertama yang layak. Jadi, persaingan sihat dah bermula. Tak cukup lagi dengan cabaran kereta. Ada lagi bonus tambahan melalui promosi Duit Raya 2026 khas untuk para penaja. Ini satu lagi lapisan keuntungan di atas pendapatan pasif dan ganjaran kereta tadi. Peluang keuntungan yang berlapis-lapis memang best.
Okey, saya faham. Mesti ada antara anda yang tengah fikir, program ni memang hebat, tapi saya tak ada emas lama nak trade in. Jangan risau, anda tak terkecuali. Soalan ni penting sangat. Adakah peluang sehebat ni tertutup untuk anda hanya sebab anda tak ada emas sedia ada? Jawapannya, mestilah tidak. Ada jalan penyelesaiannya. Memperkenalkan STI Premium. Ia ni macam pintu masuk khas untuk sesiapa je yang nak mula dari kosong. Caranya, anda boleh beli emas pre-love dengan harga diskaun terus dari Emas Sri Semantan dan emas tu akan terus dimasukkan ke dalam program STI untuk anda. Program STI Premium ni memang direka khas untuk mudahkan langkah pertama anda. Anda tak perlu pening-pening cari emas kat tempat lain, semuanya dah ada dalam satu pakej yang mudah dan menguntungkan. Kelebihan dia sangat jelas. Anda beli emas dengan diskaun RM20 setiap gram. Terus, layak terima ganjaran bulanan bernilai RM25 untuk setiap gram dalam bentuk mata ganjaran Samantan. Dan lepas 6 bulan, anda tebus emas baru. Anda mula dengan diskaun, nikmati pulangan bulanan dan berakhir dengan aset emas yang baru. Hebat kan? Jadi, kita kembali kepada soalan asal kita tadi. Emas yang anda ada sekarang, adakah ia sekadar harta karun yang tersorok ataupun ia adalah sebuah aset yang sedang bekerja keras untuk anda? Lepas kita dah tengok semua peluang ni, mungkin dah tiba masanya untuk anda biarkan emas anda pula yang bekerja untuk anda.